Okay, Abang Rahman nak share lagi tentang yang masalah saiz mozaik saiz 2x2 mudah tanggal tadi tu. Okey, yang tadi Abang Rahman cerita tentang faktor bancuhan ubat tak sebati. Okey, satu lagi teknik teknik memasang. Ada yang memasang gunakan simen basah, ada yang gunakan render kering Itu pun mainkan peranan. Biasanya kalau gunakan render basah yang lembap-lembap tu, terus kita letak simen ubat, itu peratusan merenggang, terkopik tu agak payah Okey, jadi seeloknya kalau ikut pengalaman rumah, gunakan yang jenis render basah. Tapi kalau tak pandai, gunalah kering. Tapi yang pastinya ubat, susu dan simen biasa tu kita bancuh dengan sebati. Okey, dapat Okey, Assalamualaikum.